Bisikan syaitan. Hei, nak buat apa hari ni? Ha? Betul kau bukan anak buah kesayangan bos. Dagri tikam so. Jom, intai apa gulungan manis yang ni sedang buat. Cantik. Itu si Bob, saudara Armar. Peluang ni. Aduh, tak tahan dah ni. Masuk tandas tak baca bismillah. Memang peluang terbaik lah. Ceplung. Tak senodor botol budak Bob ni. Dia makan apa dia? Petai agaknya. Ketika kemudian, kelihatan Hana pula masuk ke tandas. Tu, si Hana pula nak mandi. Pergi ambil pula ni. Here I come. Tapi sebelum memasuki tandas, Hana sempat membaca bismillah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, apa sudah berlaku ni? Kenapa aku tak dapat apa-apa? Tolong aku. Lah, dah kenapa dengan kau ni? Mabuas marah ke? Syaitan apa kau ni? Semua benda tak boleh buat. Aku baru nak goda dia. Dia dah baca bismillah. Apa boleh buat? Nasib badan. Itulah kau. Selain kita goda mereka untuk tuduhkan aurat depan mahram, kita goda juga mereka tak tutup aurat bila berseorangan. Tapi apabila mereka baca bismillah, habislah kita, pandangan kita habis lesap, tahu tak? Pada pandailan kau, aku nak jumpa bos. Aduh, tolong jangan tinggalkan aku.